Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mula-mula saya nak minta maaf dulu, suara tak berapa nak ada. Sebab sebenarnya saya baru je selesai HED dekat Manjoy, Perak. So Alhamdulillah, nama diberi Nurniswa Fatini binti Jusoh. Dan saya berasal daripada Pantai Timur, negeri Terengganu, tapi menetap di sini, iaitu di Batang Kali. So Alhamdulillah, saya tekan ni. Okay. So first of all, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada company yang maha hebat, maha dahsyat, iaitu company Elken. Berikan tepukan. Okay, dan seterusnya juga tak dilupakan kepada para sahabat semua yang mana kita bernaung bawah satu semangat angsa laut. Okay, so tahniah kepada anda yang hadir pada hari ini juga. Okay. So, terima kasih barisan mentor. Saya bila bercakap pasal mentor, memang saya sedih. Sebab mentor saya adalah ibu bapa saya dekat sini. Tak pernah putus asa, tak pernah lupa bagi semangat dekat saya. Setiap hari, setiap saat, kata-kata mentor adalah saya boleh. Saya boleh buat. Saya boleh. So, saya nak ucapkan terima kasih kepada SCC Crown Elhamam. Saya sangat sayang mentor saya. Dan juga tak dilupakan juga kepada SCCM, CCM, Firzo. Banyak mendidik saya daripada A sampai Z dengan kata-kata semangat dan doa beliau. Dan juga tidak dilupa juga yang banyak bagi planning, banyak bagi cadangan, iaitu SCC Crown Victor dan Erna. Dan juga tidak dilupa juga senior-senior upline saya, iaitu Abang Mael dan Kak Kodi, Kak Arisa dan Abang Syarul, dan juga Mami dan Papi. Okey, ini adalah saya. Saya merupakan ibu tunggal, bekas seorang pegawai perakaunan di Jabatan Kerajaan dulu. Selepas tu saya menjadi seorang suri rumah selama 10 tahun. Tak bekerja apa-apa sebelum saya menyertai Elken. So, saya menyertai Elken pada tahun 2020 pada COVID ketika itu. Okey, so macam inilah saya bermula dulu. Dengan saya punya mentor datang ke rumah, ajar macam mana untuk membuat facial. Pada waktu tu saya bagi tahu dekat mentor saya cuma nak sebulan ekstra RM1,000 saja. Okey. So saya jatuh cinta dengan keunikan produk dan juga syarikat Elken. So jadi dengan daripada penggosok muka, saya menjadi seorang penggosok badan. So saya jadi seorang terapis. So daripada situ juga sekarang ni saya mula dengan hydrogen inhaler. Sama je, perjalanan kita semua sama. Betul tak? Cumanya, saya sentiasa tidak lupa untuk review bersama mentor saya. Jatuh bangun dalam Elken ni, mentor saya sentiasa ada dengan saya. Sentiasa. So, jadi dengan kata-kata semangat yang mentor saya bekalkan pada saya, dan juga pinjam kuasa mentor untuk menaikkan semangat tim-tim saya, Alhamdulillah, sangat Alhamdulillah, saya berjaya duplikasikan apa yang saya buat selama ni sorang-sorang kepada tim-tim saya daripada Pantai Timur, yang mana hari ni ada dalam dewan ni yang datang. Yang datang kat situ kita ada Kak Rohana, jauh datang drive ke sini. Kak Eda pun ada, Aina dan Hanif, husband and wife. Dan juga Ina sentiasa menemani saya. Dan juga saya tak lupa juga Cikgu Zaleha, Kak Su dan Cikgu Siti Rohani. So duplikasi ni saya teruskan lagi dengan buat bekerja secara kumpulan. Bayangkan, setiap minggu saya akan turun ke Terengganu daripada hari Khamis sampai ke Selasa minggu seterusnya. Saya memang non-stop. Sebelum ni, besok pun saya akan berada di Gua Musang.
Besok seterusnya sehingga hari Selasa saya akan berada sekitar daripada satu tempat ke satu tempat. So doakan saya dan tim saya. Okey. Dan inilah hari ini tahniah kepada Kak Rohana Jusoh yang mana hari ini dah berjaya naik pangkat sebagai 3-star director dengan income 9,800, dan juga Kak Zaidah yang mana 2-star director baru kita dengan income 8,600, dengan pasangan suami isteri Cik Engku Nurul Ain sebagai director dan suami New Super Elite, dan juga Kak Siti Rohani, ya Allah, New Pro Elite, Ustazah Wan Kuntum, New Pro Elite. Seriously, mereka ni adalah golongan pencen, dan hari ini dia orang masih bersemangat untuk membantu mereka yang kat luar sana. Dan juga Abang Khairul Azmi sebagai New Elite, Kak Rosnani New Elite, Farah Hayati New Elite, Nur Hazwani New Elite. So matlamat saya nak break income 6 angka sebulan menjadi Crown Disember 2026, memastikan sentiasa ada penambahan tim untuk hadir aktiviti dan juga event, melahirkan leader berincome 50,000 sebulan, melahirkan 3-star diamond, 2-star diamond, diamond 2026, melahirkan lebih ramai lagi director 2026. Hari ini saya berpegang pada sesuatu, iaitu kejayaan bukan dipandang atas apa yang aku capai sekarang ni, tapi kejayaan dipandang berapa ramai yang aku bantu untuk berjaya. Walau jatuh beribu kali, akan aku bangkit berjuta kali. So, terima kasih untuk anak-anak. Sumpah saya bagi tahu, saya sangat kekurangan masa dengan diorang. Ini memang sangat sedih sebab sepanjang saya travel, anak saya bersendirian di rumah. 2 orang di asrama, 2 orang yang kecil tu di rumah. Tapi saya, alhamdulillah, Allah mudahkan urusan saya. Diorang faham yang hari ini saya harus berjuang untuk mereka, untuk masa depan mereka. So, terima kasih penguat hati ibu. So, itu saja. Sekian. Terima kasih.